jalan Ipoh. Konon-konon apa, melancong dari negeri lain, melancong kat negeri sendiri. Nak pergi tempat-tempat yang dah 44 tahun kita orang tak pernah pergi. Ni nak try pergi. Nama je orang Perak. Nama je orang Perak. Ni banyak juga tak explore. Kali ni ada masa sikit nak buat anak-anak semua ni. Dia orang pada besar-besar. Buat dia orang pergi jalan-jalan. Aina dia nak kena dek. Yang kecil tu asyik nak pergi hotel je. Apalah, hari ni kita akan buat kita pergi tempat-tempat yang menarik lah kat Ipoh, yang kita orang tak pernah pergi lagi, walaupun kita orang ni orang Ipoh. Okay, jom. First tempat spot yang aku nak pergi pagi ni dekat Sungai Rokam. Pun katanya tempat viral lah, tempat makan. Kita nak tengok lah sedap tak sedap. Jom kita gerak ke Sungai Rokam nama tempatnya. Apa sedap kan ni? Warung masjid ni, cendol. Ini sekolah bini aku. Sekolah rendah. Ada sekolah rendah dia. Iskandar Shah. Wah ni parking yang ramai. Macam tu. Apa yang? Kereta pun banyak. Nah, inilah sekolah ayah nah. Sekolah rendah ayah nah. Tengok. Ni sekolah Sungai Rokam. Sekolah Kebangsaan Sungai Rokam. Ni sekolah ayah lu. Wah, kelas ayah lu kat atas ni je. Kelas 6 matahari. Sekolah Kebangsaan Sungai Rokam Ipoh. Inilah trailer dah sampai kan. Ramai-ramai lah, hentam je lah. Ramai orang. Dia beratur. Apa ramai. Sangka ramai sangat orang. Tak bayar tak? Ya. Apa ya? Perak. Apa marah Ayam panggang, salai, daging cincang. Satu lagi ya? Viral ke tak? Ikhlas. Jujur. Jangan tipu punya rasa. Ya, dah. Abang ambil titik halal kan? Okey, titik eh? Ya. Ini kan titik. Tentu lah titik. Asal dia lihat tak? Okey, sedap. Aku punya daging cincang. Rasa memnya. Kari okey. Kari okey.
namanya gulung. Okay, settle kita punya breakfast pagi ni dekat Miwan Tan tadi, dekat area Sungai Rokam, Ipoh. Cuba sedap tak sedap tu. Lain dah cerita tu tekak masing-masing lah. Okey, bagi aku okey lah, boleh lah makan. Sedap lah juga. Rasa lah. Sendiri-sendiri rasa lah. Yang penting kita datang, support. Okey, kita nak pergi ke Batu Gajah kan, ke Kali Kastel. Ya. Kali Kastel dengan satu lagi tempat tu. Apa nama tempat tu? Yang biji timah tu nama entah. Yang tak google. Tapi kita orang ke mana lah, Batu Gajah dulu lah. Kali Kastel pun lah tak pernah pergi. Belum pernah pergi. Belum pernah pergi. Dah 44 tahun baru kami nak pergi ni bawa anak-anak. RM5 ya. Kereta RM5. Dengan parking RM5 kena bayar kat sini. Ada lagi. Itu. Okey. Kurang tak boleh kurang? Boleh kurang. Itu lebih kurang dulu RM10. Minta kurang dengan bos dapat RM5. Ni budak ni bawa habis SPM. Bawa habis SPM konon-konon dah apa? Konon-konon dah bebas lah konon. Tadi tiket dewasa tadi harga RM9 Harga tiket dewasa untuk RM9. Lepas tu anak aku perempuan yang 2 orang ni dalam RM7. Lepas tu untuk warga emas harga dalam RM6 kan, untuk masuk ke Kali Kastel. So tadi pandai dia orang buat apa sekatan tadi untuk masuk, untuk kita ambil gambar. So nanti dia orang akan charge lah gambar nanti. Ni dia. Dah setengah abad kau masuk Kali Kastel. Bersejarah peninggalan wilayah yang Felix Smith dari Moray British Scotland yang mula dibina pada tahun 1910.
yang. Ini cantik ni. Dia punya anugerah Grand Master Brand Icon Leadership. Ni orang lain lukis. Ni tu nama-nama ada orang tu lukis. Ni Sirih yang lukis. Ni Mi yang lukis. Oh, motor dia. Ha. Lawatan pertama ke Jepun di atas kejemputan ke Kementerian Kebudayaan. Bahasa Inggeris? Akak bahasa Inggeris? The first visit to Japan at the invitation of Ministry of Culture. Tuan. 1981 ni ayah baru lahir. Ni itu ayah. Ha, ayah baru lahir. Anak pun tahu kau. Satu family ke? Okey, sekarang ni kita buat register. Saya tak minta langgan, tak dapat nak duduk sebab ni ruang high tea kita. Boleh duduk dekat ruang, ada meja dengan kerusi. Tapi saya minta maaf panas sikit lah. Okey? Tak apalah, kami memang suka berdiri. Okey, terima kasih. Oh, ni ruang untuk high tea. Ni semua ruang high tea. Sebab diorang ada Ini pun? timing. Ini pun? Sama juga. Ni kejap lagi pun 3.30 ada orang. So saya kalau nak duduk pun ruang luar je ada. Macam tu? Tepi pun ada orang juga. Itu untuk high tea juga? High tea juga. Oh, kalau untuk yang customer datang untuk Okey, dia macam ni. Dia ikut situasi cik. Kalau tak ramai cik duduk. Kalau kita ada high tea, bertemu high tea, kita minta maaf kita duduk semua. Tapi sekejap je register ni. Okey. Cantik decoration hotel ni. Hujan pula. Kau nak mandi hujan pula.
Janganlah. Saya nak tengok rambut-rambut tu. Rambut-rambut. Kenapa gitu? Habis tu tak nak makan. Hari satu jap cuma set dalam nasi pak orang, gulai lemak ayam, tilapia, telur dadah. Dan rasa kalau macam apa? Ayam mana? Ikan bakar tilapia, betul tak ada. Yang 52 ni ikan kasam, terabung, malam. Gulai lemak telur itik, ikan bakar tilapia. Ada lagi tak? Yang set dalam cucu ni RM50 dia? Cucu tak ada. Dia tak ada. So yang adanya Saya ni lah set dalam opang, set dalam Tok Wan je. Sebabnya ikan diorang tilapia. Okey. Sama je, set cucu beza dia ikan. oh. Ya. Gulai lemak telur itik, ikan bakar tilapia, telur dadah. Kasam kau Tapi buat apa? bang, kami maklum awal lah nasi dalam 15 ke 20 okey ke tunggu. Nampaknya. Oh ya ke? Itulah sebab customer air pun nasi je lah. Kata kami nak air je. Macam mana? Sekejap tanya anak sekejap. Dia kata lambat sangat, kita orang ada hal nak pergi lagi tempat lain. Tak sanggup lah nak tunggu sampai 20 minit. Ya, tak lalu. Gepok aku memang tak lalu lah. Lepas ni ketua. Dah nasi pula 20 minit pula. Nunggu-nunggu malas lah, banyak program lagi nak buat. Begitu caranya. Betul. Betul dengan anak lo. Ada. Ada dekat. Anak. Wih, dah. Pojok hari ni malam ni. Hantar lagi. Kenapa? Sampai je Pekan Taiping hujan. Ni dekat ni. K-Garden. Macam mana nak pergi ke apa? Taman apa tu? Taman apa? Taiping. Ya, tengok je. Nak pergi macam mana hujan ni? Ha kak? Tak boleh pergi lah kak. Pergi mana? Taman Tasik Taiping. Nak ambil gambar. Hujan. Dah tahu kan anak saya nampak je kan. Tu lah. Nampak? Ni. Jalan je ambil video kat sini. Video kejap. Kejap je. Betul. Tengok bawah. Oh. Hujan amat. Hujan amat. Surat. Mereka nak turun. Mak pokok dia sampai ke bawah ha. Tak terbang. Jomlah. Jom depan ni sis. Jom. Depan lari. Kak, cepat kak. Cepat hujan. Lari. Dah hujan dia. Macam mana? Tak sempat nak ambil gambar. Hujan. Patut saya baca satu. Aku tak sempat dah baca lebat. Ada rezeki lah.
Tak ada. Berhentikanlah. 3 tahun kan? Boleh je ambil ni sikit, ambil sekarang sikit rasa-rasa. Nak rasa sikit lah. Minta ni. Makan kus. Makan. Bagi mana? Ada yang kat baju putih tu. Kat tepi hitam, Adidas tu. Tepi Adidas tu. Betul-betul hapuk ni. Betul tapuk ni. Sabar. Sampai. Apa itu Mi? Apa itu Mi? Ini mak sikit ada sebab ada sokong. Ini kita ambil yang meja yang kedua. Oh, ini sotong. Kita ambil dua kedai beza. Rasa sos-sos tu. Ini sos dia. Sikit kot. Ha, Sama. ini tak ada rasa tepung. Yang tu ada rasa tepung. Sampai sini kita kena order kedai beza-beza. Kedai banyak. Tak tahu mana tu kedai yang sedap. Settle lah kita makanan. Sedap. Tu. Ada ke Taiping ke? Ada Ipoh. Ipoh. Semua nak balik Ipoh, jom kita balik Ipoh lah. Jimat lah 300. Jimat dia ayah, Alhamdulillah. Jadi besok boleh makan lagi lah. Tak habis dah. Dia start balik habis dah. Kenyang. Kenyangnya. Kenyangnya. Dengan kekenyangan ya. Jomlah kita balik. Ayo. Kak pakai baju sini sana. So, nak kira tak? Ini nak oot. Awak mana? Pergi pakai baju rambai-rambai. Awak mana? Okay, jom. Tu, Novotel.